walaupun itu adalah pendapat ramai orang, tetapi terdapat situasi di mana amalan merancang keluarga tu amat disarankan dan pentinglah untuk beberapa aspek lah. Jadi izinkan saya untuk kita ceritakan sedikit apakah maksud perancangan keluarga tu. Dia bergantung kepada beberapa faktor. Dia bukannya kita nak kurangkan populasi, tidak. Tapi adalah untuk dari segi perancangan yang ideal lah, yang terbaik ya, untuk sebuah institusi keluarga tu. Contohnya, bilakah masa yang paling sesuai untuk merancang dapat anak? Contohnya orang yang baru berkahwin, adakah terus nak ada anak? Ya, kebanyakan orang macam itulah, dalam tempoh setahun kalau tak ada anak lagi, orang dah mula-mula tanya. Dari segi perubatan pun sebenarnya kalau dah lebih setahun, maksudnya dah setahun kahwin tak ada anak, kita perlu lihatlah apakah masalah yang ada di situ. Kemudian untuk orang yang dah ada anak, pasangan yang dah ada anak, perlulah kiranya macam merancang jarak di antara anak pertama contohnya dengan anak kedua dan anak ketiga dan seterusnya lah. Ini secara tak langsung boleh memberikan perhatian yang lebih lah kepada seseorang anak tersebut. Contohnya kalau pasangan yang berdapat anak sulung, kita boleh menjarakkan mungkin dalam 2 tahun hingga 3 tahun untuk pastikan anak tersebut mendapat perhatian yang elok, dan seterusnya boleh merancang untuk anak kedua. Itu adalah antaranya lah. Dan lagi satu aspek yang boleh kita lihat adalah bila kita dah berkahwin, sepasang suami dan isteri tu mungkin boleh duduk dan berbincang, okey, kita nak berapa orang anak ni, ikut perancangan kita lah. Tapi macam mana pun kita hanya manusia, khalifah di muka bumi ini, kita hanya boleh merancang dan selebihnya Allah yang menentukan. So contohnya kalau sesebuah keluarga tu diinginkan 3 orang anak, 5 orang anak, tapi dalam masa tempoh yang berapa lama? Contohnya 10 tahun kita nak ada 3 orang anak dan kita jarakkan 2-3 tahun macam tu. Jadi itu je lah yang saya boleh berikan sebagai introduction. Baik Doktor, terima kasih atas jawapan yang Doktor kongsikan kepada kita semua. Saya dekat sini Doktor, saya Fad ada 6 orang adik-beradik. Fia dia ada 3 orang adik-beradik. Doktor sendiri, Doktor ada berapa orang adik-beradik Doktor? Saya ada 3 juga. Okey, 3 juga kan. Jadi Doktor, kalau situasi sekarang kita nak banding dengan situasi 30 yang lalu, kalau sekarang ni sesuatu yang bukan aneh lagi lah kalau kita tanya pasangan kita sebelum berkahwin, awak ada planning nak ada berapa orang anak? Itu suatu benda yang bukan asing lagi. Berbeza dengan dulu. Kalau dulu bila kita tanya begitu mungkin agak sensitif dan sebagainya. Jadi Doktor, sekarang ini untuk tahun 2023 ini, adakah ianya sebagai sesuatu keperluan utama untuk kita merancang keluarga, Doktor? Dan apakah sebabnya? Itu bergantung kepada background sesebuah keluarga masing-masing jugalah sebenarnya, dan juga beberapa faktor lain, contohnya daripada sudut kesihatan, dan keupayaan dari segi sudut ekonomi, lagi tentang sama ada seorang ibu lah, sebab ibu yang nak mengandung kan. Kebanyakan wanita sekarang ni berpendidikan tinggi, jadi kebanyakannya pun sudah sekarang ni kahwin pada umur yang agak lanjut kan. Jadi itu antara perkara yang kita perlu ambil tahulah. Tidak lupa juga tentang macam saya cakap tadi, kesihatan. Adakah tahap kesihatan wanita tersebut memang sesuai untuk mengandung pada usia yang contohnya 30-an ke atas. Risiko untuk mendapat penyakit macam kencing manis, darah tinggi, mendapat anak Down syndrome dan sebagainya, masalah kromosom tu adalah lebih tinggi bila umur ibu tu lebih daripada 30 hingga 35 ke atas macam itulah. Dan selebihnya kalau kita lihat pada ibu yang bekerja pula kan, siapakah yang akan bantu dia menjaga anak? Adakah suami tu memang boleh membantu secara menyeluruh? Adakah boleh menyediakan pembantu di rumah, ataupun adakah plannya untuk menghantar ke pengasuh ke taska dan sebagainya kan. Jadi itu adalah perkara yang perlu dibincangkan lah. Jadi penting, sebab kalau kita bandingkan 30 tahun dahulu, mungkin tak ramai wanita yang bekerja. Betul tak? Jadi tugasnya mostly di rumah, kebanyakan di rumah dan mengasuh anak, menjaga anak, mendidik anak di rumah. Tapi sekarang ni kalau kita tengok ramai wanita yang berkejaya, yang orang kata kadang-kadang macam contohnya doktor kan, doktor ke cikgu ke siapa-siapa ke, macam yang kerja malam, shift malam, nurse shift malam kan. Siapakah yang menjaga anak tu? Itu antara yang kita perlu ambil tahulah juga. Okey, baik.
Baik, jadi kita tahu kan doktor, macam yang saya sebut tadi, yang terutamanya kita semua di Malaysia ni memang Islam kan, kita mengatakan yang anak ini adalah sebahagian dari rezeki kan. Itu seringkali kita dengar. Contohnya kalau kita kata, contoh yang baru berkahwin, kalau ada makcik-makcik dekat kenduri kan, biasalah itu soalan yang akan ditanyakan. Dah masuk setahun dah ni kahwin, tak ada lagi keisinya kan. Itu akan, kalau dah ada seorang, tak ada lagi yang kedua. Jadi itu memang soalan-soalan yang kita katakan agak tipikal lah. Memang itu menjadi conversation starter, permulaan conversation tu kan. Tapi itu juga memberi pressure kepada kita kan. Kadang tu kalau kita menjawab kepada makcik-makcik atau pakcik-pakcik ni, kita kata tak apalah, dulu memang kami berdua merancang. Dia kata jangan merancang sangat, nanti bila nak Allah tak bagi. Itu adalah antara ayat yang biasa kita dengarkan. Jadi yang muda-muda ni mungkin dalam keadaan takut juga. Betul juga, kalau merancangkan nanti tak bagi kan, macam mana pula nanti di masa hadapan. Jadi kita nak melihat dari perspektif Islam pula doktor, sebab ramai juga yang takut rasa macam berdosa, menolak rezeki dan sebagainya. Kita nak melihat dari perspektif Islam pula. Adakah sebenarnya merancang keluarga ini disarankan ataupun macam mana tu doktor? Okey, terlebih dahulu saya bagi disclaimer jugalah ya, sebab saya bukannya ustazah, bukannya bidang agama. Tapi sebagai seorang pengamal perubatan, memang kita akan ambil kira lah perkara-perkara begini. Kita tak bolehlah nak kata tak nak anak, maksudnya jangan rancang untuk ada anak. Kita tak boleh begitu. Jadi itu yang kita cakap, merancang tu kena betul-betul ada sebab lah. Ada sebab. Bukannya kita nak hapuskan populasi di dunia ni, tidak. Jadi kalau dari sudut agama, menurut apa yang saya baca dan saya difahamkan juga, kita ada majlis fatwa kan, yang dah mengeluarkan fatwa lah. Contohnya kalau dari segi aspek kan kita ada banyak cara untuk merancang keluarga tu. Jadi kalau salah satu cara yang dipilih tu adalah cara yang contohnya kekal. Macam contohnya orang lelaki pun kita boleh buat operation untuk yang kita panggil vasectomy, yang akan menyebabkan tak adalah sperma yang keluar sewaktu bersetubuh. Jadi kalau kes-kes begini tak boleh. Ataupun untuk wanita yang memang dia tak pernah ada anak lagi, dia tak nak ada anak dan dia request pada doktor untuk buat kita panggil bilateral tubal ligation, di mana kita ikat dia punya fallopian tube dia tu. Jadi untuk tiada sebab kenapa dia nak kena buat prosedur-prosedur demikian, yang saya faham itu adalah haram lah di sisi Islam. Lagi satu yang kita katakan mengehadkan ialah tanpa sebab. Macam contohnya nanti akan ada topik selepas ni kita bincangkan juga kan, tak nak ada anak. Aku kahwin tapi aku tak nak ada anak. Yang tu pun saya berpegang kepada fatwa jugalah, mengatakan mencegah beranak atau mengehadkan bilangan anak hukumnya adalah haram, melainkan dengan sebab yang diharuskan. So saya berpegang kepada itulah. Dan ada jugalah beberapa hadis dan ayat Quran yang melarang kita, macam contohnya kalau mencari, ada yang menggalakkan kahwinilah wanita yang subur lagi penyayang, kerana sesungguhnya aku berbangga dengan ramainya jumlah umatku di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat. Ni daripada hadis sahih lah juga sabda Rasulullah. Maksudnya digalakkan jugalah sebenarnya untuk berkahwin, beranak, itu memang digalakkan antara sunnah Nabi. Tapi cara kita menguruskannya tu yang kita letakkan di bawah topik merancang keluarga tu. Baik doktor, jadi soalan yang seterusnya ni sebenarnya saya perlu fikir dalam macam mana kaedah terbaik untuk tanya. Sebab salah tanya nanti orang kata ni DJ ni tak kahwin lagi tapi dah tahu ni lain macam. Kan? Sebabnya kita akan tanya berkaitan dengan teknik merancang keluarga. Kita faham keadaan semasa ekonomi pada waktu ini. Ada yang kahwin muda, terpaksa untuk berjauhan, PJJ dan sebagainya. Mungkin ada perancangan untuk dalam tempoh 5 tahun pertama ni tak nak ada anak lagi. Namun mungkin doktor boleh kongsikan beberapa teknik sebenarnya yang pendengar-pendengar kita mungkin terlepas pandang, namun ada perancangan untuk nak merancang keluarga. Apakah tekniknya doktor? Okey, sebelum saya bercakap lebih lanjut, sebenarnya hal begini perlu dibawa bincang secara individu lah. Contohnya pergi ke klinik, bertanya dengan doktor supaya doktor dapat tahu apakah
mungkin dia ada penyakit ke, dia ada sebab itu sendiri ke. Kadang-kadang even obesity sendiri pun menjadi satu sebab ya untuk kita galakkan untuk turunkan berat badan dahulu sebelum kita cadangkan untuk teknik perancangan yang sesuai. Jadi untuk pengetahuan DJ Fad, Fia dan juga pendengar-pendengar semua, kita ada beberapa cara untuk secara umum je lah saya ceritakan ya. Kita ada kaedah semula jadi, kaedah halangan ataupun barrier, kaedah hormon, kaedah chemical ataupun kimia dan juga kaedah kekal macam yang saya dah cakap tadi. Jadi izinkan saya untuk ceritakan sedikit lah untuk subtopik-subtopik yang saya berikan tadi. Contohnya macam kaedah semula jadi ni sebenarnya daripada zaman Rasulullah lagi dah ada amalan kaedah semula jadi ni yang kita panggil azal ataupun dari segi medikalnya kita panggil coitus interruptus ataupun dari segi terma untuk orang kebanyakan ni kita kata menarik keluar zakar tu masa waktu bersetubuh maksudnya di luar lah rahim tu So itu yang antara cara yang kebanyakan saya rasa di Malaysia ni kebanyakan orang menggunakan cara tersebut. Tetapi cara ini tidaklah seefektif dengan menggunakan cara contraception ataupun perancang keluarga yang seterusnya yang saya akan ceritakan nanti. Yang kedua adalah seorang wanita itu dia kena tahu bilakah waktu dia subur. Kebiasaannya untuk seorang wanita yang haidnya datang tetap setiap bulan, kebiasaannya waktu suburnya adalah 14 hari sebelum datangnya haid yang seterusnya. Maksudnya di tengah-tengah kitaran haid dia itulah. So itu adalah masa subur. So kalau nak elakkan daripada mengandung tu kena elak waktu subur tu. Ada juga cara-cara lain kita nak tahu masalah sama ada kita subur ataupun tidak. Contohnya suhu badan seorang wanita tu dia akan turun sedikit sebanyak 0.1 hingga 0.2 degree Celsius ataupun kita boleh melihat kepada kepekatan ataupun cecair yang keluar dari faraj tu. Tapi ini semua teknik-teknik yang bukan mudah untuk orang yang tak biasa, dia tak biasa monitor pun benda tu kan. So antara cara yang agak susah lah dan kurang efektif antara semua senarai-senarai yang saya terangkan ini antara yang paling kurang efektifnya. Dan yang ketiga, kaedah semula jadi yang ada adalah cara penyusuan bayi maksudnya untuk seorang ibu yang baru melahirkan anak dalam masa tempoh 6 bulan pertama sekiranya dia menyusukan anak dia secara konsisten yang paling lama pun antara 3 hingga 4 jam sekali. Kalau dia bekerja, dia mesti mengepam susu antara 3 hingga 4 jam sekali tanpa ada tambah susu lain ataupun makanan lain sepanjang 6 bulan tu, insya-Allah dia masih belum subur lagi lah. Maksudnya itu antara teknik semula jadi. So untuk dapatkan maklumat lanjut cara macam mana semua, kena berjumpa dengan sama ada pakar laktasi, doktor perubatan biasa pun biasanya dia tahulah ya, secara umum. Kalau nak kadang-kadang misi-misi dekat klinik kesihatan pun nurse-nurse ni pun dia ada juga ilmu tentang hal ini. So itu antara kaedah semula jadi. Itu yang keduanya kaedah halangan, di mana kita halangan ni maksudnya macam kondom, kita letak alat dalam rahim ataupun kita panggil IUCD, diaphragm dan cervical cap dan sebagainya lah. So ini antara yang utama. So yang paling senang dan paling murah di sini antara IUCD ataupun kondom. Macam kondom dia perlukan disiplin. Kedua-dua pasangan mesti tahu mesti kena pakai setiap kali bersetubuh. Minta maaf cakap secara amnya semua orang kena maklum lah sebab ini topik untuk orang yang dah berkahwin kan. Secara tak langsungnya juga kondom ni kebaikan dia adalah dia boleh mengurangkan penyakit kelamin, transmission of sexually transmitted disease macam HIV, hepatitis, gonorrhea, macam-macam lah, chlamydia. So secara tak langsung dia boleh melindungi daripada penyakit sebegitu. Dan IUCD ni kebiasaannya alat yang boleh dimasukkan di klinik kesihatan ataupun di klinik-klinik swasta. Dia akan menyebabkan satu environment yang tidak sesuai untuk sperma dan ovum tu disenyawakan. Begitu juga dengan diaphragm dan cervical cap. Itu yang kita katakan halangan. So maksudnya
kurangkan pertemuan antara sperma dan juga ovum tersebut. Okey. Yang ketiga ni hormon. Hormon ni kebanyakan orang kurang suka hormon ni sebab dia akan mengganggu dengan kitaran haid seorang wanita kebiasaannya. Jadi tugas seorang doktor bila pesakit datang jumpa dan bertanya apakah kaedah yang terbaik ke apa semua, doktor perlu terangkan yang kaedah hormon ni dia memang akan mengganggu dengan kitaran haid. Contohnya macam makan pil. Tak pastilah kalau DJ Fia pernah tahukan tentang pil. Pil ni dia kena ambil hari-hari pada masa yang sama, tak boleh miss. Kalau miss dia ada dia punya peraturan selanjutnya. Dan kalau taklah makan 2-3 hari dah ada risiko untuk mengandung. Macam tu. So kena ingat kena ada reminder, pasang alarm ke apa ke dekat handphone supaya tak terlupa. Yang kedua, implanon. Implan ni kita masukkan di bawah kita punya kulit lah, di tangan, di lengan seorang wanita tu, dan dia tahan selama 3 tahun. So maksudnya you dah masukkan dan you tak payah fikir dah tentang contraception selama 3 tahun. Tapi implanon ni dia ada banyak kesan-sampingan lainnya juga. Maksudnya dia boleh menyebabkan perdarahan yang tak sekata tiba-tiba datang ataupun hilang, tak ada langsung haid. So yang hormon ni memang ke rata-rata ni dia akan menyebabkan kesan begitu. Yang satu suntikan pun hormon juga. Suntikan ni ada yang setiap 2 bulan kena cucuk, ada yang setiap 3 bulan kena cucuk. So yang tu pun kena ada jadual dia, dan biasanya doktor ataupun nurse akan fixkan dia punya timing. Lagi satu ada juga IUCD yang mempunyai hormon. Jadi yang tu pun dia akan menghalang ovulasi. So tugas hormon-hormon ni adalah untuk menghalang ovulasi dan menyebabkan suasana dalam rahim tu pun tidak sesuai untuk persenyawaan berlaku lah. Lagi 2 ni chemical. So chemical ni kurang dipakai sangat dekat Malaysia ni. Yang perlukan spray lah, ke dalam rahim perempuan punya laluan itulah So yang ni kita tak common sangatlah dekat Malaysia ni. Dan yang kelima tu adalah yang saya sebutkan tadi, kaedah kekal, di mana untuk lelaki kita panggil prosedur dia vasektomi, yang mana kita akan doktor akan potongkan bahagian saluran yang mengeluarkan sperma tu. So bila dia keluar air mani, dalam tu ada air mani saja, dia tak ada sperma dalam tu. Dan lagi satu yang itulah bilateral tubal ligation, yang mana doktor hanya akan galakkan kaedah ini sekiranya benar-benar perlu. Ngilu saya dengar bab potong-potong ni, saya ngilu. Kena tahu sebab apa? Sebab bila kita dengar doktor ceritakan tadi kan, banyak kerja dan disiplin, komitmen yang perlu diberikan. Dan kalau kita sampai dengar kalau kita dengar sekali imbas je, mungkin kita akan bayangkan ini semua tanggungjawab wanita je. Dan masyarakat kita pun memang meletakkan lebih macam itulah, lebih macam ini tanggungjawab wanita sahaja untuk merancang keluarga. Tapi pada pandangan saya dan ramai lagi orang, saya rasa benda ni perlu dua-dua lah kan doktor kan. Sama-sama lelaki dan juga wanita kena ambil berat tentang ini, sebab kalau dapat anak kan tanggungjawab bersama juga. Jadi kena pandai-pandai lah kan. Baik, jadi doktor, kita nak menyentuh sedikit lah berkenaan dengan satu konsep yang diromantikkan oleh media barat lah kita boleh katakan, iaitu berkenaan dengan child free. Kahwin tapi tak nak ada anak. Kan, sebab dia kata live life to the fullest. Kalau boleh tu nak hidup kena fun je, tak nak berserabut fikirkan anak, fikirkan nak kena bekerja kuat, nak tinggalkan duit untuk anak. Dia tak nak ada konsep yang macam tu. Dia fikir kahwin je sekadar untuk ada companion, peneman dalam hidup, tapi tak nak ada anak, tak nak ada tanggungjawab. Jadi mungkin konsep itu dah mula diterima pakai oleh ramai masyarakat Malaysia juga, yang mana agak merisaukan juga sebab ialah macam yang doktor ada kongsikan juga tadi berkenaan dengan fatwa dan hadis tadi kan, yang mana kalau boleh kita nak lebih ramai lagi umat Islam kan. Jadi apa komen doktor berkenaan konsep ini dan apa kesannya nanti di jangka masa yang panjang, doktor? Okey. Terus terang saya pun sebenarnya baru terpanggil jugalah dengan tajuk sebegini ya. Mungkin saya pun tak berapa aware tentang child free ni. Yalah, saya pun ada 4 orang anak. Baru melahirkan 7 bulan yang lepas. Yang anak keempat tu. Jadi untuk memilih child free ni,
kalau ikutkan hak asasi manusia, mungkin benda tu ialah autonomi manusia lah. Suka hati saya lah nak berapa orang anak, suka hati awak lah nak berapa orang anak. Tapi berbalik kepada kalau kita sebagai umat Islam, saya akan berpandukan semula kepada apa yang saya dah sentuhkan tadi itulah. Maksudnya berkahwin tu sunnah Nabi, berfamily, ada anak tu, menyambung zuriat, menyambung keturunan tu semua adalah amalan Nabi lah, dan apa yang disarankan. Begitu juga macam dalam Al-Quran pun Allah ada sebut tak boleh bunuh anak dan sebagainya kan, sebab itu adalah ayat untuk umat zaman jahiliah dulu. Jadi itulah pentingnya di mana datangnya merancang keluarga tu. Kita kalau macam mungkin nak ada seorang dua orang anak, sebab ada negara juga yang had kan. Jumlah anak kan, mungkin di China ke di Jepun ke 2 anak sahaja untuk satu keluarga, sebab dia punya populasi dah terlampau banyak kan. Jadi itu antara pendapat saya sebegitulah. Saya memang hak asasi, tapi kalau sebagai umat Islam kita kena berbalik kepada ajaran dan syariat Islam lah. Baik doktor. Jadi kalau tadi ada teknik tu doktor ada sentuh berkaitan dengan penggunaan kondom kan. Saya teringat lagi pada kita semua duduk di rumah masa PKP kan. Ada satu statistik yang mengatakan bahawa Malaysia antara negara yang tertinggi juga untuk penjualan kondom. Dan pada tahun 2022 angka itu dijangka akan meningkat. Dan untuk tahun 2023 ni saya tak dapat apa-apa laporan lagi yang mengatakan adakah meningkat ataupun menurun. Jadi sebagai penghujungnya doktor, mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita apa pesanan dan juga harapan doktor, sebab topik kita merancang keluarga. Ada yang dengar mungkin tak ada zuriat lagi, kata kenapalah orang ni sibuk nak rancang keluarga, aku ni bukan main nak ada keluarga. Pesanan juga harapan doktor. Okey, macam saya dah cakap tadi, tak ada anak, saya amat galakkan untuk berjumpa dengan doktor untuk melihat kepada apakah puncanya. Kadang-kadang puncanya semudah mengawal peningkatan berat badan macam obesiti kan. Kalau orang tu obes, kita akan galakkan dia supaya turunkan berat badan. Kemudian hello? Ya doktor. Masa dengar jual audio ada doktor, cuma kita punya visual je. Sekat-sekat sikit doktor. Doktor dengarkan kita lagi doktor. Rasanya doktor dah tak dengar suara kita ni. Dia kata. Terputus. Tapi itulah sedikit sebanyak dia punya conclusionnya kan. Sebab masa pun terhad. Tak apalah. Alhamdulillah, syukur dah panjang dah temu bual kita yang sempat kita tanyakan soalan kepada doktor tadi. Jadi apa yang dapat kita simpulkan di sini adalah sebaik-baiknya untuk kita nak dapatkan orang kata nasihat ataupun konsultasi itu sebaiknya pergi jumpa dengan doktor lah kan. Tapi penting juga untuk kita ambil langkah yang terbaik untuk merancang keluarga demi keharmonian kesejahteraan keluarga masing-masing. Nasib baik doktor tu dia habis hujung-hujung. Kalau dia habis dekat teknik merancang keluarga tu, saya dan juga awak kena sambung lah. Tak mampu tapi kalau kita berdua sambung, orang kata tafsiran orang berbeza juga. Tapi tak apalah. Habis sampai situ je lah topik kita hari ni. Adakah pula lagu kita seterusnya? Janganlah bagi tahu lagi. Nak bagi tahu topik dulu. Adakah merancang keluarga satu keperluan, bersama dengan panel jemputan kita Dr. Sharifah Najwa binti Syed Muhammad selaku pensyarah perubatan dan juga pakar perubatan keluarga USIM. Jadi jumpa anda jam yang seterusnya nanti bersama dengan Fad dan juga Fia. Naim Daniel, Joe Fizo, habis sini. Macam mana?